Okay, cooling coil Myvi ni apa jadi? Nampak ni berlendir. Okay guys, right. Hari ni kita ada sebiji kereta Toyota Alphard dan juga sebiji kereta Pro 2 Myvi. Okay, so dua biji kereta ni apa yang dibuat? Main sini. Ni nampak ni. Satu, dua. Dua-dua kereta ni masalah dia ialah cooling coil dia bocor. Baik, so bila cooling coil bocor ni, jom kita nak tunjuk macam mana nak pastikan cooling coil tu bocor ke tak. So bila kita buat aircon tu, masukkanlah UV lead di dalam tu. Hijauan kat sana. Okay, baik. So ni cooling coil Alphard, cooling coil dia bocor. Ini Myvi. Okay, cooling coil Myvi ni apa jadi? Nampak ni berlendir. Lepas tu dia ada bocor juga dekat bahagian sini. Baik, so bila dia berlendir macam ni, angin tak rasa lah kat atas. Baik, so nak selesaikan masalah ni, tukar cooling coil. Dua-dua kereta ni tukar cooling coil yang baru. Baik, so bagi anda yang ada di luar sana, nak check aircon, nak check suspension, boleh datang cari kami di Fizi Motorsport Saminah Ipoh. Okay, bye-bye.